Pada Mac tahun ini, ketika saya membentangkan bacaan kali kedua, saya telah membuat beberapa pledge. Yang pertama, saya katakan bahawa saya akan berusaha untuk membuat keputusan mengenai permohonan, dan saya meletakkan angka 17,000 pada Disember tahun ini, bermula Januari. Setakat semalam saya masih menandatangani, saya telah pun membuat keputusan 19,317. Dan dicampur dengan keputusan yang saya buat pada tahun lepas, jumlahnya menjadi totalnya 32,153. Perlu saya angkat kepada pengetahuan ahli yang berhormat, kalau saya ambil cut off permohonan melebihi 5 tahun, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan ke atas, daripada 32,153, sebenarnya kelulusan yang melebihi tempoh 5 tahun itu mewakili 80% permohonan.